Anda bayar gaji atau upah freelance accountant setiap bulan, tapi entah mereka yang sedang perlahan-lahan eh, perlahan-lahan gali kubur untuk bisnes anda. Ini realiti pahit. 3 petanda accountant anda sedang menipu anda hidup-hidup. Nombor 3 tu paling ramai founder yang terkena. Okey, save video ni sekarang untuk selamatkan syarikat anda. Okey, petanda pertama, mereka tak pernah duduk bentangkan penyata kewangan dengan anda. Setiap hujung bulan atau hujung tahun, mereka letak fail atas meja dan cakap, okey, sign je bos, semua dah settle. Accountant yang jujur dan berkualiti akan terangkan ke mana duit pergi, di mana kebocoran berlaku dan macam mana kesihatan kewangan syarikat. Okey, bukan sekadar tukang buat data entry semata-mata. Okey. Petanda kedua, anda asyik kena bayar penalti LHDN dan SSM. Alasannya sistem down, dokumen lambat lah, salahkan pihak berkuasa. Okey, realitinya accountant anda buat kerja last minute. Perakaunan dan percukaian perlukan perancangan awal. Kalau setiap tahun syarikat rugi kena denda atas kecuaian mereka, anda sedang bayar orang yang salah. Okey, petanda ketiga dan paling bahaya, account magic. Anda sedar banyak resit hilang dan dokumen tak lengkap, tapi bila akaun siap, semuanya balance dan cantik. Sebagai bekas juruaudit, saya ada beritahu anda, itu maknanya mereka sedang plug atau reka angka palsu untuk simbangkan akaun. Bila auditor luar atau pegawai cukai masuk campur, syarikat anda akan menanggung kes yang sangat berat. Okey. Kami selalu ingatkan klien lah tentang kepentingan tata kelola corporate governance yang betul. Okey, usahawan tak semestinya kena pandai buat akaun, tapi anda wajib tahu cara nak baca dan nilai kualiti kerja accountant anda. Okey, jangan serahkan 100% nasib syarikat anda bulat-bulat tanpa pemantauan. Okey, sudah tiba masanya untuk anda ambil alih semula kawalan kewangan syarikat. Okey, nak tahu cara semak kerja accountant anda, tekan butang follow dan kita bongkarkan di video akan datang. Okey, jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.